Okay guys, sekarang ni kita dah berada dekat salah satu keep house yang ada dekat sini. The Wadah House kat belakang tu kita nak masuk. Bayaran nak masuk is 300 yen seorang. Tapi dia sangat menarik untuk kita pelajari. Kalau korang nak tahu, rumah-rumah ni dia buat daripada kayu-kayu tanpa sebarang paku tau. So, dia sangat menarik untuk kita pelajari sebab apa pada tahun 1800 rumah-rumah di Shirakawago, di perkampungan Shirakawago ni, dia stand still pada waktu earthquake waktu tu tau. So dia orang dah nampak yang rumah-rumah kat sini memang boleh stand still walaupun ada earthquake. So dia orang preserve tempat ni untuk jadikan tourist attraction. Jadi dia orang dekat rumah-rumah kat sini dia orang tak boleh jual, tak boleh rent dan dia orang tak boleh destroy at all. So that's why dia dah jadi salah satu tempat yang listed dalam UNESCO World Heritage Site. So jom kita masuk The Wadah House. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam tu dan apa yang ada di dalam rumah-rumah Jepun, pre-modern Jepun pada zaman dahulu. Jom.